Boleh share sikit Max. Macam mana Max join PMLS, lepas tu selepas berapa tahun kan? Share sikit Max. Abang Max kita ada ni. Kan senang kan? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey Abang Max. Dengar ke? Dengar dengar. Dengar-dengar. Famous ni. Famous. Okey Abang Mak, boleh share sikit Abang Mak join PMLS tu berat tu berapa, ada masalah apa, macam mana dalam masa setahun Abang Mak boleh jadi macam setahun ke ni ke lebih setahun ni boleh jadi fit macam ni kan. Dia maraton 2 pagi oh. Lebih kurang setahun lah. Ah, Macam mana Abang Okey. Mak boleh share? Okey. Hmm, okey. Saya nak share lah sikit lah perjalanan saya dalam PMLS ni. Bermula tahun 2024. 2000, awal tahun 2024 untuk progres ni sampai ke tahun 2025 lah. So dalam masa setahun saya boleh turun hingga berat yang terkini sekarang ni lah. Dalam masa sekarang ni dah 2 tahun, terkini adalah 89 lah sekarang ni. So dalam masa setahun saya join, saya dah hilang dalam 55 kg lah dalam masa setahun. Ah, So dalam masa sekarang sampai sekarang saya dah lost lebih kurang 62 kg. Walaupun nampak macam banyak tapi masih lagi belum capai BMI yang normal tau. Kalau ikut yang perkiraan coach tu, saya berat, saya tinggi 180. Kalau tolak 100 sepatutnya saya 80 kg. So belum lagi capai BMI yang normal. Jadi masih lagi dalam usaha untuk mendapatkan BMI yang normal. That's why saya still join coaching ni dengan bantuan dengan Coach Afif apa semua. Dianya satu perjalanan lah. Sebab kita dah 30 tahun dengan berat yang heavyweight. So nak mencapai yang ideal tu bukannya perkara yang senang. Tapi sekurang-kurangnya kita menuju ke arah BMI yang normal. Tapi untuk pengetahuan, target saya sebenar bukannya untuk turunkan berat badan. Target saya sebenar adalah untuk menghilangkan penyakit metabolik yang saya hadapi lah. Dulu Terutamanya darah tinggi dan juga gout. dulu Abang Tu Mak punya bacaan uric acid berapa? 1000 eh? dekat 1800 lebih, dekat 900. Kau Ah, main. Darah tinggi pun dah masuk watt lah. Kalau nak ikut metabolik tu, paling higher saya masuk watt, bacaan darah tinggi 222, bawah tu dah 120 lah. Kata doktor ni time bomb. Anytime je boleh meletup. Masuk watt lah 2 hari. Lepas tu dah masuk watt pun tak sedar lagi. Masih lagi hidup dalam dunia yang lama, makan ikut suka, sampailah rasa kata orang tu dah ada signal macam nak ke jantung, dah badan dah kebas lah, kaki dah kebas, jalan sikit semua dah tak larat, 100 meter jalan pun dah kaki terencut-encut, macam-macam lah, lutut tu macam-macam lah. Baru tu barulah sedar diri sikit. Ternampaklah lalu dekat Facebook tu, sampai layan-layan Facebook tu nampaklah PMLS, apa benda PMLS ni. Bukan kita tak ada kesedaran nak buat diet kan, tapi diet tu yalah dengan suku-suku separuh, tengok macam tak realistik kita nak buat. Kita ni mana boleh suku-suku separuh kan, kita jadi membahang je makan. Nampak pula diet minum air je, aduh hai takkan minum air je. Nampak pula PMS. So kita baca-baca PMS, approach kita, macam logik je, make sense je untuk kita buat kan PMLS. Kita makan je lauk apa semua, sebab saya memang jenis suka makan lauk. Nasi tu boleh lah, tapi bila kata makan lauk je, nasi je kita buang, macam logik. Dan buangkan gula, segala-galanya tu lah. Yang macam yang post sharing tu, kita try lah. Slowly kita cut sugar, buang sugar apa semua, then makan lauk aja. So kita konsisten buat dengan bantuan coach apa semua. Okay. Dalam masa, senang cerita, saya dalam masa 5 bulan, saya dah daripada 155 tu saya dah hilang dekat 40 kg dalam masa 5 bulan. Dalam masa 5 bulan. Itu tanpa bersenam tau. Saya nak tekankan ni tanpa bersenam. Saya tak ada buat senaman pun. Hanya jaga makan dengan buat intermittent fasting saja. Kita dah boleh loss dekat 40 kilo. Itu kata kunci dia. Tanpa senaman.
Selepas dah hilang 40 kilo, barulah saya larat untuk berjalan kaki, barulah saya masukkan senaman dalam saya punya rutin. Itu pun kata orang FOMO, tengok orang buat jogging, buat running kan. Kita pun terikut-ikut. Tapi sebab kita terikut tu sebab kita dah mampu. Sebab tu kita boleh terikut-ikut. Kita dah mampu untuk berjalan. Jadi teruslah perjalanan tu masukkan dalam kita punya rutin diet kita, senaman sikit, maknanya kita ada jogging. Alhamdulillah saya punya bacaan darah tinggi pun semakin berkurang. Bacaan makan ubat pun daripada 3 jenis jadi 1 jenis. Kontrol, maknanya dah terkawal. Nak kata kebas tu dah tak ada, tidur dah tak berdengkur. Alhamdulillah ada perubahan, banyak sangat perubahan. Jadi tak rugi untuk join PMLS ni, sebab dia bagi saya reasonable. Diet yang kata orang tu boleh diikuti tanpa rasa lapar. Bagi saya tak rasa lapar. Dia baiki dari dalam tu tak? Tak ada. Betul. Sebab kata orang diet tu kena tahan makan lah. Betul, kita tahan makan 16 jam, 18 jam. Tapi eating window, time makan memang makan tu secara bermaruah lah. Kalau dulu awal-awal tu ayam bacon cottage seko tu habis lah oleh seorang makan je. Ayam bacon cottage tu RM16.90 tu boleh habis lah makan. Tapi sekarang dah tak lah. Kan? Sekarang dah kurang sikit. Setakat makan tu suku ayam, kadang-kadang separuh, boleh lah. Okey, abang mak kita dia banyak pengalaman. Dia turun berat ni bukan orang kata apa? Dia banyak lah dia punya skill dia. Okey, abang mak punya puasa paling panjang berapa lama? Saya paling panjang setakat ni 90 jam saja. Okey, belum sampai lagi 100. Kita buat bukan nak kurus, tapi semua ni kita kena tahu, kena lalui. Betul tak abang mak? Betul. Buat tu kan. Sebab kita je kenal badan kita. Betul. Tapi kita buat tu pun kalau tak ada dalam grup ni, tak ada support, sistem support pun susah juga. Jadi bila kita ada dalam grup, kita ada sistem support. Kawan-kawan lain buat, dia boleh buat 48, takkan kita tak boleh, kita pun nak cuba. Okey, kita try 50. Lepas tu ada pula orang lain, dia dah try 60, kita pun cuba lagi. So, sentiasa ada support. Kata orang tu kalau dah kurus tu dah tak keluar dah keluar daripada grup. Tapi saya masih lagi nak dalam grup sebab untuk kata orang sustain. Bila kita sentiasa di dalam circle yang sama, InsyaAllah kita tu tak nak terbabas tu, atau orang tu ada orang tarik balik. Kita renew pun dalam grup ni pun tak mahal. Setakat kita RM70 je kan. Dan bonus yang kita dapat tu berbaloi lagi daripada apa yang kita bayar tu. Kadang-kadang kita nak belajar tu bukannya senang, orang nak bagi knowledge kat kita kan. Kita RM10, kita duduk dalam grup, ada masa kita baca, kita dengar voice note, dan kita dapat knowledge. Lepas tu kita apply dalam kita punya kehidupan seharian. Bila dah tahu sikit, pada masa yang sama kita boleh juga educate orang sekeliling kita, isteri kita, anak kita, mak bapak kita kan. Jadi benda tu tak putus lah. Kita hidup dalam circle yang sama. Alright. Baiklah. Okay, abang mak, thanks. Ini antara kita punya ikon lah. Okay. So abang mak, ada apa-apa lagi last nak cakap sebelum bagi diorang ni? Ada tak? Satu je cakap, join, jangan tak join. Kita modal sekali, lepas tu kita insyaAllah selagi kos Afif ada, selagi itulah akan ada sistem support tu. Join pun dapat apa? Dapat diskaun kan? Alahai. Join pun dapat diskaun. Belum lagi kita cerita dalam cabaran. Cabaran Kalau bila kita join dalam cabaran dan kita cabar diri kita, dapat ada reward. Bila reward tu, kita convert balik, untung kita lagi daripada bayar masa kita nak join tu. Bayangkan, awak cabar diri awak untuk jadi kurus. Lepas tu ada orang bagi hadiah kat awak. Cari kat mana grup ada macam tu. Abang mak pernah dapat berapa kali? Emas 2 kali Saya sekali je mas. Sekali je emas Yang lain semua apa kata orang tu, gift. Gift lah. Banyak gila. Sebab abang mak ni memang top 30 punya. Sebab bila saya bagi tahu sebab bila kita dalam ni, kalau kita cheat pun, insyaAllah memang macam mana pun dia akan rebound naik. Tapi macam mana lagi kita handle balik berat tu untuk turun balik. Bila kita dah biasa, kita tahu badan kita senang. Kita tahu kalau teringin, macam sekarang saya, kalau teringin makan, saya makan.
Tapi lepas tu saya punya strategi adalah hari ni kau buat salah, kau makan yang berbukan. Besok aku denda kau. Siaplah kau. Puasalah 48 jam, 60 jam. Secara saya macam tu. So hari ni makan, kau dah makan yang macam-macam, besok kau tanggunglah. Cara saya macam tu. Macam mana kita nak get back balik. Okey, baiklah. Okey Abang Mat, thank you. Okey Okay, Abang Mat, terima kasih. dia cakap dengan diri sendiri sebab dalam PMLS kita kena pisahkan badan kan, betul tak Abang Mat? Betul, betul. Dalam PMLS masuk kita dah ajar pisahkan minda dengan badan ni. Okey, badan ialah badan, kita ialah minda je. Macam tu. Okey, terima kasih Abang Mat. Okey, so Okay. siapa yang nak jadi macam Abang Mat kena masuk PMLS kena ada mindset macam dia. Okey, next kita tengok lagi hebat pun ada tau. Okey, ini Kak Marini kita yang dah turun 100 kg. Saya rasa korang pun tengok kot. Dia ni dekat TikTok.